Guys, hari ni saya datang ke Medan ke kampung isteri saya. Sekarang jam tunjuk 12.05 hari di waktu tempatan di sini. Baru landed. So nak buat clearance immigration dulu. Okey, dah sampai, kita langsung ke imigrasi. Kena turun bawah ni. Akhirnya auto gate tak boleh pakai sini. Apa dia suruh daftar All Indonesia saya dah buat. Cuma ada benda dia suruh buat balik. Visa apa entah baru boleh guna. So kita pergi counter manual. Okey, tak ada masalah, semua dah lepas. Next, custom. Okey, kita ambil bag dulu. Lupa, sebelum custom ambil bag dulu. Ni Okey, bag sudah ambil. Okay, akhirnya selesai sudah selepas semua pemeriksaan immigration, custom. Okey, sekarang dah keluar dari stesen ke stesen pula. Dari terminal nak pergi stesen kereta api, pergi Kota Medan pula. Okey, so untuk orang Malaysia nak masuk ni jangan lupa daftar All Malaysia. All Malaysia pula. All Indonesia kat apps tu. Di Kota Medan lah. Kan? Sampai di Kota Medan. So dari sana baru plan lain. Okey, jom pergi beli tiket dulu. Kaunter tiket dia. So kita kena beli kat sini lah. So kita beli tiket kat sini. Malaysian number kan? Yeah, it's okay. Okay, kena masukkan nombor telefon semua dan kita belilah macam biasa. Okay, tiket dah beli. Tunggu print out. Berapa tiket satu? 6,000. Okay. Kita sibuk ambil video, bagi dia tolak barang. Dia sukalah ni, pulang ke tanah air dia. Pulang ke tanah air dia. Ni tempat tunggu kereta api lah. Nanti kita akan masuk ikut sini dan naik kereta api kat sana. Kita tunggu kereta api. Next, pukul 1.25 waktu sini. Dan sampai ke sana pukul 2.07. Sampai je kat Medan Airport ni, bini aku pergi cari apa kedai air. Dia belikan air botol. Ni kalau kat Indonesia air botol ni famous. Okey. Kat Malaysia ada tapi mahal. Kat sini murah kan. Dulu botol kaca. Saya ingat lagi dulu saya datang botol dia botol kaca. Memang sedap. Okey. Okey guys, ini kereta api KIA Bandara nak ke Kota Medan. Okey, ini pintu 3, kita masuk. Okey, dah duduk. Ini seat. Ini train. So ni tiket online dia. Kita menikmati keindahan kiri dan kanan sepanjang perjalanan daripada Kuala Namu ke Kota Medan. Kereta api ni berhenti dekat stasiun apa ni? Batang Kuis. Bawa naik orang ni. Ini adalah kawasan tembok derita. Kalau kamu tengok tembok-tembok ni menderita di sini. Sengit-sengit. Okey, cantik pemandangan dia. Kiri kanan ada rumah penduduk. Ini kalau budak-budak ni bahaya bro. Bahaya. Tengok rumah semua tepi-tepi je. Ini malam tidur macam mana pun tak tahu. Sepanjang perjalanan kiri kanan penuh dengan rumah. Lepas tu ada sawah padi, ada kawasan hutan. Tapi rumah ni agak mengerikan lah, sebab bahaya. Okay, ni pemandangan tepi-tepi landasan kereta api. Ni apa yang ni budak buat? Penuh dengan rumah-rumah. Sekejap lagi kita akan sampai di stasiun kereta api Medan. Saya telah sampai di stesen kereta api Medan. Okay, so next maka bermula
percutian saya. Bye-bye. Jangan lupa follow. Okay, dah siap-siap mandi. Aku nak pergi makan soto. Dekat mana? Soto Nanda. So, naik Grab motor saja. RM18,000 dalam RM4.20. Okay, Grab motor saya dah sampai. Okay, kita naik Grab motor. Pergi makan soto. Kita dah sampai dekat Soto Nanda. Dah order soto ayam RM25,000 duit Indonesia. Ini dia soto ayam RM25,000 dalam duit kita dalam RM5 lebih lah. Nasi. Akhirnya dapat juga makan soto kat Medan ni. Sebab rasa dia memang lain tau. Best, mantap. Guys, korang tengok macam mana kalau satu wayar tu ada masalah ke, ada problem ke. Macam mana dia orang cari serabut. Makan soto, aku datang kat Plaza Matahari ni nak beli power bank. Aku bawa power bank daripada Malaysia. Tapi power bank aku dah charge penuh. Sampai sini aku cucuk jadi kosong. Akhirnya power bank tu rosak. So aku kena beli power bank satu untuk emergency. Inilah rupa dalam shopping ni. Kat sini penuh dengan kedai-kedai macam ni handphone. Sekarang ni dekat Medan, kat town. Okay, saya jumpa satu kedai dia ada jual tahu crispy. Tahu dia macam bulat-bulat ni, lepas tu dia garing-garing Ya, garing. Garing. Lepas tu dia boleh makan dengan cili api. Cili api. Cili padi. Cili padi. Ataupun cili sos lah. Ya, cili sos. Okey, satu RM10. RM10,000. Boleh dah ambil satu nak cuba. Kalau yang panas Kan saya first time makan ni, saya nak rasa. Makanan Jawa Ya, dari Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat. Pondok tahu Wong Desong. Okey, harga dia RM10,000 Ya, ni baliknya lagi. Sini apa aja? Okey, dah beli dah. Ni rupa dia. So nak try makan. Dia macam tahu goreng je. Macam tahu goreng. Lepas dah makan tahu goreng tu, haus. So kat sini ada jual apa tu, jus jeruk. Jeruk. Kat panggil sini jus jeruk lah. So berapa harga? RM5,000 jus jeruk. Okey. So kita tengok dia buat dan test. Sebenarnya saya bukan test, dah banyak kali minum, tapi memang sedap lah. Jeruk. Beras. Kakak itu berapa? Kakak satu. Tahu apa panas semua baju. Panas. Daripada ujung ni ke ujung sana jalan, panas. Dia ais jeruk ais apa benda. Okey, RM5,000 dalam, kalau duit Malaysia dalam RM1.20. Kalau mata wang adalah ikut tukaran mata wang. Sedap. Korang kalau datang kat sini kena test tau. Jeruk. Apa? Air jeruk Jeruk apa? Ya, jeruk ais. Jeruk ais. Okey. Air kelapa. Sini dia main langgar je lampu merah semua.